Hai semua, hari ini kita akan perkenalkan Perodua Kancil 2028, kereta kompak yang semakin mendapat perhatian ramai di Malaysia. Model terbaru ini bukan sahaja kecil dan praktikal, tetapi juga bergaya, moden dan sangat sesuai untuk pemanduan harian di bandar yang sibuk. Dari segi rekaan, Kancil 2028 hadir dengan garisan badan yang lebih aerodinamik, lampu LED futuristik, dan warna biru metalik yang menawan, warna yang sedang trending di Malaysia sekarang. Mari kita lihat pandangan depan terlebih dahulu. Kancil 2028 menampilkan lampu LED yang tajam dan elegan, memberikan aura moden serta sporty walaupun saiznya kecil. Grill hadapan direka lebih agresif, menambahkan karakter yang menarik pada kereta ini. Warna biru metalik pada kereta ini menonjolkan kilauan dan refleksi yang memikat, membuatkan sesiapa sahaja yang melihatnya terpesona. Setiap detail di bahagian depan menunjukkan bahawa Perodua benar-benar menitik beratkan estetika dan gaya, tanpa mengabaikan fungsi keselamatan. Sekarang, mari kita lihat pandangan belakang. Lampu belakang LED yang terang, bersama rekaan bumper yang kemas, memberikan sentuhan sporty dan dinamik. Rekaan ini bukan sahaja cantik dipandang, tetapi juga memastikan Kancil 2028 lebih mudah dilihat oleh pemandu lain di jalan raya, meningkatkan keselamatan. Warna biru metalik juga menambahkan kesan premium, menjadikan kereta ini kelihatan elegan dari setiap sudut. Seterusnya, pandangan interior. Masuk ke dalam, Kancil 2028 menawarkan kabin yang moden, selesa dan praktikal. Tempat duduk yang ergonomik dengan upholstery berkualiti tinggi memberikan keselesaan sepanjang perjalanan. Dashboard dilengkapi dengan skrin sentuh interaktif, sambungan Bluetooth, sistem hiburan moden, dan kawalan intuitif yang memudahkan pemandu. Setiap sudut interior direka dengan teliti, memastikan pengalaman memandu yang lebih menyeronokkan dan selesa. Beralih ke pandangan eksterior keseluruhan, Kancil 2028 kelihatan sangat menarik dan dinamik. Rim alloy sporty dan lampu LED lengkap menekankan gaya moden dan kompaktnya kereta ini. Ia bukan sahaja cantik, tetapi juga efisien dari segi bahan api, sesuai untuk pemanduan harian di bandar Malaysia. Kombinasi reka bentuk aerodinamik dan warna biru metalik menjadikan Kancil ini kereta yang mudah dikenali dan trending di media sosial. Dan akhirnya, Hero Shot. Bayangkan Kancil 2028 diparkir di tengah-tengah bandar Malaysia pada waktu senja, lampu LED menyala dan refleksi pada badan kereta kelihatan dramatik. Hero Shot ini menunjukkan kepribadian sebenar kereta, kompak, moden, bergaya, dan seronok dipandu. Sesuai untuk semua golongan, sama ada untuk pergi kerja, bersia-sia, atau perjalanan harian yang cepat dan selesa. Kesimpulannya, Perodua Kancil 2028 adalah pilihan ideal bagi mereka yang mahukan kereta praktikal, bergaya, dan efisien. Ia adalah kereta yang bukan sahaja mudah dikendalikan, tetapi juga cukup menarik untuk dipamerkan. Jadi, apa pendapat anda? Adakah anda bersedia untuk memiliki Perodua Kancil 2028 dan merasai pengalaman memandu yang moden dan bergaya ini? Jangan lupa subscribe channel kami untuk lebih banyak ulasan kereta trending dan video menarik.